Jom kita terokai cara untuk memandu arah dalam dunia perniagaan yang nampak macam rumit tapi sebenarnya sangat menarik bila kita dah faham. Pernah tak awak tertanya-tanya, kenapa ada bisnes yang meletup, berjaya gila-gila, tapi ada pula yang lain gagal? Walaupun pada mulanya nampak macam idea tu dah cukup hebat. Apa rahsianya? Sebenarnya, jawapannya ada di sini. Ia terletak pada kebolehan kita untuk membaca peta ni. Peta inilah yang kita panggil persekitaran perniagaan. Anggaplah ia sebagai panduan lengkap untuk faham semua kuasa yang mempengaruhi bisnes kita, sama ada dari luar ataupun dari dalam. Okey, jom kita mulakan dari lapisan paling luar peta kita dulu. Kita tengok faktor-faktor gambaran besar yang membentuk dunia di sekeliling kita semua. Persekitaran makro ni, macam yang awak nampak dekat gulatan luar ni, adalah kuasa-kuasa gergasi yang beri kesan kepada semua perniagaan. Fikirkannya macam cuaca lah. Kita tak boleh hentikan hujan kan? Tapi kita boleh siap sedia dengan payung. Inilah kuasa-kuasa yang kita kena faham supaya kita boleh bertindak dengan bijak. Jadi, macam mana kita nak faham kuasa besar ni? Ada cara mudah. Kita gunakan kerangka PEST. Ini satu alat yang sangat berguna untuk kita pecahkan persekitaran makro ni kepada 4 bahagian utama. Senang nak ingat. Pertama sekali, P untuk politik dan perundangan. Ini merangkumi semua benda, daripada peraturan untuk daftar syarikat, nak dapatkan lesen, sampailah ke polisi-polisi kerajaan. Contohnya kan, bila kerajaan umumkan subsidi perumahan, itu terus buka satu peluang besar untuk syarikat-syarikat pembinaan. Kemudian E untuk ekonomi. Stabil tak ekonomi negara kita? Macam mana dengan nilai ringgit? Kadar faedah bank naik ke turun? Semua ni ada kesan terus pada kuasa beli pelanggan awak dan juga kos untuk jalankan bisnes awak tu. Seterusnya, S untuk sosio-budaya. Yang ini pula tentang manusia, pasal kita semualah. Demografi berubah, trend gaya hidup pun sama. Contoh paling senang, sekarang ni makin ramai orang sedar pasal kesihatan kan? Sebab itulah pasaran untuk produk organik dan gimnasium jadi makin besar. Dan akhir sekali, T untuk teknologi. Yang ini memang game changer. Fikirkan je pasal perbankan online macam CIMB Clicks atau servis penghantaran macam Foodpanda. Benda-benda ni bukan je ubah cara kita berurus niaga, tapi ia cipta terus peluang bisnes baru yang dulu kita tak pernah terfikir pun. Jadi, perkara penting yang perlu kita ingat ialah persekitaran makro ni pengaruhnya tak langsung. Kita tak boleh ubah, tapi kita boleh dan mesti bertindak balas terhadapnya. Ini sangat berbeza dengan lapisan seterusnya, iaitu persekitaran mikro, di mana kita ada lebih banyak pengaruh dan kawalan. Okey, sekarang jom kita zoom in sikit ke lapisan kedua peta kita ni. Dekat sinilah kita akan jumpa semua pemain utama dalam industri kita. Nah, inilah dia persekitaran mikro atau industri. Tak macam makro tadi, ini adalah pihak-pihak yang kita boleh berinteraksi secara terus. Kita boleh berunding, boleh bekerjasama, boleh bina hubungan. Dekat sini, kita bukan lagi sekadar pemerhati. Kita adalah pemain dalam gelanggang ni. Jadi, siapa je pelakon-pelakon utama kat sini? Mestilah ada pelanggan kita, tak kisahlah individu yang beli kereta Proton ataupun syarikat lain. Lepas tu, pembekal kita, yang mana hubungan baik dengan mereka tu sangat-sangat penting. Macam Maidin jaga hubungan dengan pembekal dia. Sudah tentu ada pesaing kita. Dan jangan lupa, institusi keuangan macam bank untuk modal dan juga agensi kerajaan atau NGO macam MARA atau Usaha Nita yang boleh jadi rakan kongsi strategik kita. Baiklah, kita dah tengok kuasa-kuasa dari luar. Sekarang, jom kita zoom in ke bahagian paling penting, paling kritikal dalam peta ni, iaitu perniagaan anda sendiri. Kita dah sampai di pusat peta, persekitaran dalaman. Di sinilah letaknya semua benda yang berada di bawah kawalan penuh anda. Ini adalah superpower dan sumber kekuatan anda. Sumber-sumber ni termasuklah kekuatan kewangan awak, aset fizikal macam mesin atau pattern, sumber manusia, iaitu awak sendiri dan pasukan awak, teknologi yang awak guna secara dalaman, dan yang paling penting, reputasi jenama yang awak dah bina. Inilah aset sebenar awak.
Soalan seterusnya, macam mana kita nak hubungkan dunia dalaman kita dengan dunia luaran tadi? Kita gunakan analisis SWOT, satu alat strategi yang sangat bijak. Caranya mudah je. Kita senaraikan kekuatan dan kelemahan dalaman kita, lepas tu kita padankan dengan peluang dan ancaman dari luar. Maklumatnya, guna kekuatan yang kita ada untuk rebut peluang dan pada masa yang sama, guna kekuatan tu untuk lawan ancaman. Simple. Okey, peta persekitaran kita dah ada. Tapi setiap pengembara perlukan kompas untuk navigasi kan? Dalam dunia perniagaan, kompas kita tu ialah jaringan atau networking. Apa benda networking ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah semua hubungan yang kita bina dengan orang sekeliling kita. Hubungan inilah yang akan jadi sumber maklumat, bantuan dan sokongan yang, percayalah, tak ternilai harganya. Membina jaringan yang mantap ni perlukan strategi. Ada 3 langkah je. Pertama, rancang. Kenal pasti siapa yang kita patut kenal. Kedua, wujud. Bina hubungan yang ikhlas, bukan pura-pura. Dan ketiga, kekal. Jaga hubungan tu baik-baik. Ingat, networking yang hebat bukan pasal apa yang kita boleh dapat, tapi apa yang kita boleh beri. Jadi, kenapa networking ni penting sangat? Sebab ia bagi kita akses kepada maklumat, ia buka pintu untuk peluang bisnes baru dan ia beri kita bimbingan bila kita rasa buntu. Malah, ia boleh naikkan reputasi kita dan yang paling penting, ia beri kita sokongan moral bila kita rasa down. Petikan ni memang merumuskan segalanya. Dalam bisnes, know-how atau tahu cara buat sesuatu tu memang penting. Tapi selalunya know who, iaitu tahu siapa orang yang betul, itulah yang menjadi penentu antara kejayaan dengan kegagalan. Jadi, lepas kita dah tengok keseluruhan peta dan kompas ni, persoalannya kembali kepada anda. Kalau awak nak mula atau kembangkan bisnes hari ini, apakah satu langkah pertama yang awak akan ambil untuk mula memetakan persekitaran anda sendiri? Fikir-fikirkan.